أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT dengan limpah dan juga kurnia daripada Allah SWT dapat lagi kita berkumpul bersama-sama untuk meneruskan pengajian kita dalam ilmu fiqh. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT sekalian, pada minggu lepas telah selesai kita membicarakan berkenaan dengan perihal dan juga hukum hakam yang berkaitan dengan air musta'mal, iaitu air yang sedikit ulang kaji lah, iaitu air yang digunakan, yang telah digunakan untuk mengangkat hadas ataupun menghilangkan najis, ataupun pada makna kedua-duanya, iaitu ataupun dengan kata lain, air yang telah digunakan untuk menyelesaikan kefarduan bersuci kita. Kefarduan bersuci kita ni sama ada kita mengambil wudu atau untuk mengangkat hadas lah, sama ada kita mengambil wudu pada basuhan pertama pada setiap anggota-anggota yang wajib untuk dibasuh ataupun disapu, kemudian pada keseluruhan badan ketika kita mandi wajib. Jadi air basuhan pertama itulah yang dipanggil sebagai air yang mengangkat hadas. Basuhan pertama itu basuhan yang mengangkat hadas, maka air yang terpisah daripada badan kita itulah yang dipanggil sebagai air musta'mal. Jika kita letakkan bersuci itu pada makna menghilangkan najis, iaitu air yang menghilangkan najis hukmi, kesan najis hukmi. Jadi itulah yang dipanggil sebagai air musta'mal. Jadi hukum air musta'mal ni tuan-tuan apa kita sebut? Dia suci tetapi tidak boleh menyucikan. Adapun walaupun dia suci, tetapi hukum untuk kita maksud dia suci adalah bila terkena pada badan ataupun terkena pada pakaian kita, sah ibadat solat kita, tanpa kita perlu bersihkan terlebih dahulu lah. Mana kata air tersebut suci. Tetapi suci, walaupun suci air musta'mal ini, tapi hukumnya makruh untuk kita masukkan dalam badan kita, untuk kita buat minum, untuk kita buat makan, makruh lah air musta'mal ni. Okey. Dan dia tidak boleh menyucikan, benda lain. Okey, kemudian air musta'mal ni seperti mana yang kita sebut sebelum ni, bila di dalam fiqh, dalam ilmu fiqh, bila kita sebut sesuatu itu air dalam istilah ma'unlah, maka dia boleh dikembalikan kepada mutlak balik. Jadi air musta'mal bila kita guna, kita basuh muka kita, jadi air yang jatuh, yang terpisah daripada badan kita tu, syarat-syarat air musta'mal, dia perlu terpisah daripada badan kita selepas kita membasuh dengan basuhan yang fardu. Dan air tersebut sikit, seandainya kita kumpulkan, dapatlah satu baldi kecil. Kalau sedikit ni dalam istilah fiqh bermaksud kurang daripada 2 kullah, itu kurang daripada 217 liter ataupun 200 liter ataupun 272 liter, mengikut perbezaan pendapat sisi para ulama dalam menentukan kadar 2 kullah tu lah. Okey, jadi bila kita kumpulkan, dapat dalam sebaldi air yang kita basuh kali tama muka, basuh kali tama tangan, basuh kali tama kaki, sapu kepala dan sebagainya. Jadi air tersebut walaupun kita nampak jernih sebiji lagi macam air mineral ni, air dalam botol ni jernih, tetapi air tersebut hukumnya dia suci tetapi tidak boleh menyucikan. Tu. Jadi adakah air tersebut dia boleh kembali kepada mutlak balik? Boleh. Dengan kita memperbanyakkan air tersebut. Sama ada kita ambil air tersebut, kita kita kumpul dalam satu bekas yang lebih daripada 2 kullah. Jadi dia lebih daripada 2 kullah, lebih daripada 200 liter, maka dia kembali balik kepada hukum mutlak. Jadi air tersebut boleh
dijadikan sebagai air mutlak baliklah. Hatta kalau nanti kita akan belajar berkenaan dengan air mutanajis, air yang bercampur dengan najis, itu pun boleh dikembalikan kepada mutlak balik. Sebab apa? Sebab sesuatu yang dipanggil sebagai air dalam istilah fiqh kita ni, maka dia adalah sesuatu yang boleh dikembalikan kepada hukum mutlak balik. Suci lagi menyucikan. Cuma ada cara dia lah, ada cara untuk kita tukar dia. Adapun sesuatu yang dipanggil sebagai ma', iaitu sesuatu cecair, maka kita kumpulkan lebih daripada 1 tan pun dia tidak boleh menyucikan. Sebagai contoh, air kencing. Air kencing ni kalau kita kumpul lebih daripada 2 tan, tak boleh ditetap dia dengan status najisnya. Ataupun air kelapa. Air kelapa kan bentuk dia macam air mineral. Kita kumpul lebih daripada 2 tan ataupun 1 tan, tetap juga ia kekal dengan air yang bukan dikelar sebagai air mutlak lah. Bukan dipanggil sebagai air yang boleh kita jadikan sebagai medium untuk kita bersuci. Sebab dia bukan berasal daripada asal kejadian air yang kita sebut sebelum ni, daripada tanah 3, daripada tanah 4, daripada langit ada 3, hujan, salji dan sebagainya. Okey, kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu hukum air mustakmal lah. Dia berbeza dengan air wudu. Air wudu yang lebihan air wudu kita ambil. Bagi contoh, kita kalau masa zaman dulu lah, ataupun zaman sekarang, tempat kolah tu, jadi kita ambil timba ataupun baldi, kita ambil air semayang, kita ambil dan kita keluarkan air tu, kita ambil semayang dekat luar. Jadi air lebihan dalam timba tu, tu masih lagi boleh digunakan. Sebab apa? Sebab kita masih belum gunakan, walaupun kita guna daripada dalam bekas tu. Dan setengah para ulama dia menjadikan air wudu yang lebih ini boleh dijadikan sebagai perubatan. Mungkin dalam perubatan Islam lah kot, tu setengah orang yang mengetahui tahulah. Antaranya dulu mungkin yang saya pernah dengar lah, ada orang dia nak berubat, tak tahu berubat daripada apa, dia ambil air kolah masjid, antaranya lah. Itu mungkin cara perubatan Islam lah, itu yang orang ahli dia tahu lah tu. Allah Subhanahu Wa Taala a'la wa a'lam. Okey, seterusnya pada kali ini kita akan masuk pada air yang kedua, masih lagi dalam bab air yang suci tetapi tidak boleh menyucikan, iaitu air mutlak yang berubah dengan sesuatu yang suci. Air mutlak yang berubah dengan sesuatu yang suci, dengan kemasukan sesuatu yang suci. Okey. Jadi dia asalnya air mutlak, kemudian termasuk di dalamnya sesuatu perkara yang mengubah salah satu daripada sifat air. Jadi sifat air ni, bila kita kata sifat ni, dia 3 benda lah, sama ada bau, warna ataupun rasa. Jadi kalau seandainya ada sesuatu yang termasuk dalam air ni sehingga dia mengubah bau dia, ataupun dia mengubah warna dia, ataupun dia mengubah rasa dia dengan perubahan yang bersangatan, dalam istilahnya perubahan yang fahish, perubahan yang teruk, perubahan yang boleh menyebabkan terangkatnya, terputusnya, hilangnya nama air. Itu perubahan yang dimaksudkan lah. Adapun kalau sebagai contoh dalam bekas air mineral ini terjatuh beberapa serbuk teh sebagai contoh, jadi air ni dia jadi keruh sikit lah. Bila keruh itu, dia keruh yang tidak keruh sangat lah, dia nampak kuning sikit saja. Jadi perubahan pada warna. Tapi perubahan itu bukan perubahan yang bersangatan, bukan perubahan yang menyebabkan kita terus memanggil air tersebut air teh, tidak. Jadi perubahan itu masih lagi dimaafkan. Adapun perubahan yang boleh menyebabkan bertukar air mutlak kepada air yang mutaghayyir ini adalah perubahan yang bersangatan yang mencabut nama air. Jadi terus kita tak panggillah dia air biasa, kita akan panggil dia dengan nama yang terikat dengan ikatan yang lazim, iaitu air teh. Jatuh kat lantai kita panggil air teh, terkena dekat baju kita panggil air teh, kita minum orang kita panggil air teh, kena kat baju kita pun kita panggil itu air teh juga. Jadi dia dah ada nama yang terikat dengan ikatan yang kuat, ataupun air Milo dan sebagainya. Okey. Jadi perubahan tu dia ada syarat-syarat dia, tuan-tuan. Apakah syarat-syarat yang boleh menyebabkan air tersebut dia berubah sehingga dia dipanggil sebagai air yang termasuk dalam hukum suci tetapi tidak boleh menyucikan? Okey, jadi air yang mutlak yang berubah sifatnya ini dengan sesuatu yang suci ini, hukum dia sama dengan air mustakmal, iaitu suci tetapi tidak boleh menyucikan.
Itu tidak boleh kita nak bertaharah dengannya, dan dia ada syarat-syaratnya. Jadi syarat ni bila kita sebut sebagai sesuatu benda itu syarat, maka dia perlu memenuhi keseluruhan syarat tersebut, barulah dia jadi tidak boleh guna. Dia kata syarat air itu berubah, Allahumma salli alaihi wasallam, air itu berubah dengan sesuatu yang menyebabkan hilangnya nama air tadi. Dia ada lebih kurang 4 syarat yang disebut dekat sini. Setengah kitab dia sebut 8 dan sebagainya. Jadi kena perlu memenuhi keseluruhan syarat itu, barulah air ini tak boleh digunakan. Adapun kalau tidak memenuhi syarat ini, maka hilang salah satu daripada syarat-syarat ini, maka dia akan jadi masih lagi dikira sebagai air mutlak. Okay. Jadi Allahumma salli ala Muhammad, dia kata kalau hilang satu syarat, iaitu kecuali syarat yang pertama, maka haruslah kita bertaharah dengan air tersebut. Okey. Jadi syarat yang pertama apa tuan-tuan? Syarat pertama ni mesti kena ada. Kalau hilang syarat pertama ni, dia akan jadi air yang Allahumma salli ala air yang mutanajjis dipanggil. Jadi syarat yang pertama adalah perubahan dengan benda yang suci. Jadi sesuatu yang masuk dalam air yang mengubah sifat air tadi, mestilah benda yang suci. Seandainya yang masuk dalam air yang mengubah sifat air itu adalah benda yang najis, maka terus dia bertukar menjadi najis. Tak perlu dah tengok pada syarat lain. Okey. Jadi syarat yang pertama, perlulah yang masuk di dalam air itu adalah benda yang suci. Benda yang suci ni apa maksud dia tuan-tuan? Benda suci ni kalau kita pegang dia ketika mana kita solat dan sebagainya, sah solat kita. Dia bukan najis lah. Ataupun benda suci ni kita panggil sebagai benda yang kita boleh makan dan juga kita boleh minum dan sebagainya. Itu benda suci. Jadi seandainya masuk benda suci di dalam air, dan Allahumma salli alaihi wasallam, perubahan yang berlaku disebabkan benda yang suci yang masuk ini adalah perubahan yang nampak ataupun perubahan yang boleh dicerap dengan mata kita, yang boleh dicerap dengan panca indera kita, maka Allahumma salli alaihi Muhammad, dia boleh menyebabkan air tersebut bertukar menjadi daripada mutlak kepada air yang berubah dengan benda yang suci lah. Okey. Jadi yang pertama, perlulah kemasukan benda itu adalah benda yang suci, dan perubahan yang berlaku disebabkan kemasukan benda suci itu boleh dicerap dengan mata ataupun boleh dicerap dengan panca indera kita. Seandainya yang berubah itu adalah warna, maka kita boleh cerap dengan mata. Seandainya yang berubah itu adalah bau air tersebut yang berubah, maka kita boleh cerap dengan hidung. Seandainya yang berubah itu adalah dengan rasa, maka kita boleh cerap dengan lidah kita ataupun dengan tangan kita. Okay. Kan kita kata tadi, perubahan itu sama ada dari salah satu daripada 3 sifat, ataupun ketiga-tiga sifat itu berubah pun tidak menjadi masalah. Bau, warna dan juga rasa. Syarat yang kedua, perubahan dengan benda yang larut, iaitu benda yang dipanggil sebagai mukhalid. Tidak boleh terpisah. Benda mukhalid ni maksud apa tuan-tuan? Dia benda yang boleh larut ataupun bergaul sebati dengan air. Sebagai contoh, kita letak serbuk Milo dalam air, maka yang asalnya serbuk itu dia akan bercampur terus dengan air tadi. Dia akan terus bercampur dengan air, sehingga kalau kita lihat dengan mata, kita tak boleh nampak perbezaan di antara air dan juga Milo. Dia terus bercampur. Jadi itu perubahan ataupun sesuatu benda yang dimasuk itu benda yang larut. Seandainya kalau masuk di dalam air itu sesuatu yang suci, yang mujawir, yang tidak larut, maka perubahan itu tidak diambil kira lah, dimaafkan. Sebagai contoh, sesuatu benda yang berbau, kulit kayu manis ke, kulit kayu manis kita letak dalam air. Bila kita letak dalam air, dia akan mengubah air itu daripada asal tidak berbau kepada bau kulit kayu manis. Jadi perubahan pada air tadi yang boleh dicerap dengan hidung, tetapi perubahan itu daripada sesuatu yang tidak larut, iaitu kulit kayu manis tidak larut, maka dia masih lagi kekal dengan hukum mutlak dia. Masih lagi kekal dengan hukum mutlak. Okey. Tapi kalau teh dia mengeluarkan dia mengeluarkan warna. Kemudian dia boleh juga mengubah bau dia. Kalau sebagai contoh, teh itu teh yang berbau, bau wangi, ataupun dia boleh mengubah rasa sehingga rasa kelak dan sebagainya. Itu perubahan daripada benda yang larut, memang tidak boleh lah. Tapi kalau macam contoh kayu manis tu, dia bukan benda yang larut. Kalau walaupun berubah pun air dengan sebab kemasukan dia, masih lagi kekal air tersebut dengan hukum mutlak dia. Okey. Itu syarat yang kedua. Syarat yang ketiga,
perubahan yang fahish. Perubahan yang fahish iaitu perubahan yang keji ataupun kita kata sebagai perubahan yang bersangatan. Perubahan yang bersangatan. Sekira-kira hilang nama air mutlak kepadanya. Macam kita kata tadilah, lepas berubah tadi, kita dah tak boleh nak sebut dah air tersebut adalah air Allahumma salli alaihi wasallam, air mutlak. Sebagai contoh, kita letak pewangi sebagai contoh, kita titikkan beberapa pewangi ataupun stevia lah, zaman sekarang kita guna stevia kan, ada orang jadi guna stevia tu, dititikkan satu titik saja stevia dalam air menyebabkan rasa air itu berubah daripada rasa tawar kepada rasa manis. Maka stevia tu dia benda yang suci, kemudian dia benda yang larut dalam air dan dia mengubah sifat air sehingga kita tak boleh nak sebut dah air tadi tu, air yang dicampur dengan stevia tu air mutlak. Sebab apa? Rasa dia jadi macam air gula dah. Jadi air gula. Jadi dia perubahan yang bersangatan dan dia daripada benda yang larut dalam air. Maka kita panggil sebagai dia dah hilang hukum air mutlak padanya. Tapi kalau perubahannya sedikit tidak menjadi masalah. Perubahan yang sedikit tidak menjadi masalah. Sebagai contoh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berwuduk daripada bekas yang ada kesan gandum sedikit, kesan gandum. Jadi gandum ni kalau dimasuk dalam air dia akan jadi macam keruh sikit. Seandainya kalau keruh tu melampau tidak boleh lah, tapi kalau keruh yang sedikit tidak menjadi masalah. Okey. Jadi seperti mana yang kita kelas kita yang pertama berkaitan dengan air tu, air mutlak ni air yang terlepas daripada segala ikatan. Mana kita sebut air. Dia cuma air tersebut kadang-kadang kita menyebut dia punya ikatan dia berdasarkan tempat dia. Bila kita letak dalam cawan, kita panggil air itu dalam cawan, air dalam cawan. Bila kita jegang air tersebut, kita panggil air masak. Bila kita letak dalam baldi, kita tetap panggil air yang dalam baldi je lah, berdasarkan tempat dia. Tapi kalau air ini sudah ada ikatan yang lazim bagi dia, sebagai contoh air teh dan sebagainya, kita letak dalam baldi pun kita panggil air teh juga, kita letak dalam timba pun kita panggil air teh juga, kita letak dalam botol pun panggil air teh juga. Jadi itu nama yang sudah terikat dengan ikatan yang lazim, maka dia telah mengubah status air tersebut. Okey. Kemudian syarat yang keempat, tuan-tuan, syarat yang keempat, benda yang boleh dihindarkan daripada air tersebut. Yustaghna anhu, benda yang boleh dihindarkan daripada air tersebut. Jadi perkara yang masuk dalam air tadi, sesuatu benda yang suci, yang larut tadi, ataupun dan juga benda yang boleh mengubah sifat air tadi, dia perkara yang boleh dihindarkan. Mana kata kita boleh elakkan daripada dia termasuk dalam air. Jadi seandainya kalau benda itu tak dapat nak dielakkan, tak dapat nak jaga air daripada termasuknya perkara tersebut. Sebagai contoh, daun-daun kering. Jadi daun-daun kering ni, kalau tasik lah, ataupun kita ada kolam, kita buat kolam kecil, kemudian ada pokok. Jadi pokok tu dia sentiasa jatuh ke dalam daun-daun kering, dia sentiasa jatuh dalam kawasan kolam tu lah, menyebabkan air dalam kolam itu dia berubah jadi warna kuning. Bila pokok ni, daun pokok ni dia asal jadi kering, kemudian bila dah jatuh dia akan menguningkan air. Sebagai contoh, kalau kita tengok ke tempat-tempat lopak air dan sebagainya, bila ada daun dia menguningkan air. Jadi daun pokok tu dia mengubahlah sifat air, dia mengubah sifat air, dan dia hancur tu yang menyebabkan dia larut dalam air, dan dia mengubah sifat air. Tetapi dia tidak, dihilang syarat yang keempat, iaitu daun pokok ni kita tak boleh nak jaga. Tak boleh nak jaga ia daripada termasuk dalam air. Bagi contoh, kalau kolam yang memang dekat, ataupun lopak air dekat dalam hutan dan sebagainya. Jadi kalau kita masuk dalam hutan, kita tengok ada lopak air yang mana ada daun dalamnya, sehingga menyebabkan air dia tu berubah jadi warna kuning, masih lagi kita boleh gunakan air tersebut untuk kita ambil wuduk dan sebagainya. Masih lagi boleh. Adapun kalau pokok tu dekat rumah kita dan sebagainya, dan bekas air itu berada di bawah pokok yang boleh kita tutup, yang boleh kita jaga, maka kalau termasuk air dalam tu sehingga mengubah sifat air dan sebagainya, maka dia dah dikira sebagai mengambil syarat yang keempat lah, benda yang dapat dijaga tapi kita tak jaga. Jadi bila dah berlaku perubahan pada air, maka air tersebut dia jadi air yang tahir ghair mutahhir, air yang suci tapi tidak boleh menyucikan.
Sama juga dengan para ulama sebut, seandainya memang pokok tu berada di situ, lopak air berada di situ, tapi kita sendiri yang menggoncang ke pokok tu sampai jatuh daun-daun berguguran yang menyebabkan daun itu menukar sifat air, warna air, rasa air dan sebagainya. Jadi itu dengan perbuatan yang sengaja memang tak boleh lah, yang boleh kita elakkan. Kemudian kalau seandainya jatuh di dalam air tersebut buah walaupun berada di kawasan-kawasan hutan dan sebagainya, buah ini sesuatu benda yang dia bukan perkara yang tidak boleh dielakkan, sebab buah ini dia benda yang bermusim. Jadi buah itu tidak dimaafkan. Seandainya masuknya buah di dalam kawasan lopak air dan sebagainya, dan buah tersebut dia menukar sifat air, jatuh buah mangga dan sebagainya, maka dengan sekadar jatuhnya buah tersebut terus memang dia akan mengubah sifat air. Sebab apa? Sebab buah dia tidak sama dengan daun. Daun ni sepanjang tahun ada. Buah ni dia bermusim. Ada waktu dia jatuh, ada waktu dia ada waktu dia tidak ada. Okay. Jadi kalau kita lihat, ada satu lopak air yang mana kurang daripada 2 kulah lah, kurang daripada 2 kulah. Kalau air itu lebih daripada 2 kulah tidak menjadi masalah. Kalau dia kurang daripada 2 kulah sehingga buah yang jatuh itu menyebabkan bertukarnya sifat air, warna, bau ataupun rasa, maka jangan kita gunakan untuk mengambil wuduk dan sebagainya. Itu dah tak jadi air mutlak dah lagi. Okey. Jadi jika air tersebut sudah jadi air yang bertukar disebabkan benda-benda yang suci, maka hukum dia dia suci, iaitu boleh dimasukkan dalam badan ataupun pada zahir badan kita kalau terkena tidak menjadi masalah. Tetapi dia tidak boleh digunakan sebagai alat untuk kita bersuci lah. Tak boleh kita gunakan untuk mengangkat hadas, tak boleh kita gunakan untuk berwuduk, mengangkat hadas kecil ataupun hadas besar, berwuduk dan juga mandi wajib, ataupun kita gunakan untuk kita menghilangkan najis, sama ada kita nak beristinja dan sebagainya pun tidak boleh. Tetapi kalau air ini dia berbeza dengan hukum air musta'mal tadi. Air musta'mal walaupun dia suci, tapi dia makruh untuk dimasukkan dalam badan, makruh untuk kita minum dan sebagainya. Tapi air yang bertukar dengan benda suci ini, dia tidak makruh untuk kita minum dan sebagainya. Dalam erti kata tuan-tuan, yang tidak boleh kita gunakan untuk bersuci ni tuan-tuan, pada ketiga-tiga makna yang kita sebut sebelum ni lah, sama ada pada hakikat mengangkat hadas ataupun pada hakikat menghilangkan najis, iaitu pada martabat pertama, makna yang pada martabat pertama. Mengangkat hadas ni sama ada berwuduk ataupun kita mandi wajib. Kalau menghilangkan najis ni, kita sama ada kita Allahumma salli ala Muhammad, kita menghilangkan najis pada pakaian kita, ataupun kita menghilangkan najis yang terkena pada tempat-tempat lah, tempat-tempat yang perlu kita bersihkan, ataupun kita hilangkan najis dalam keadaan kita beristinja, basuh najis yang keluar daripada salah satu daripada 2 jalan kemaluan kita, ataupun kita menghilangkan najis pada kulit binatang dengan cara kita menyamak dan sebagainya. Itu pada makna yang pertama. Dan juga tak boleh kita gunakan air yang berubah dengan suatu benda yang suci ini pada makna yang kedua dalam bersuci. Makna yang kedua apa tuan-tuan? Iaitu perbuatan kita Allahumma salli ala Muhammad, seorang yang daimul hadas, seorang yang sentiasa berhadas ni, dia ambil wuduk, dia tidaklah mengangkat hadas. Sebab apa? Hadas dia sentiasa ada. Jadi orang tu pun tak boleh nak gunakan air musta'mal dan juga air yang berubah disebabkan benda-benda yang suci ni. Sama juga dengan orang yang beristinja dengan batu. Istinja dengan batu memang dia tak guna air lah, tidak jadi masalah. Dan termasuk juga perbuatan bersuci dalam gambaran mengangkat hadas dan juga dalam gambaran menghilangkan najis, iaitu pada basuhan kita yang kedua dan ketiga. Contoh kalau kita ambil wuduk kan, basuhan pertama itu mengangkat hadas, basuhan kedua dan basuhan ketiga itu hanya basuhan sunat yang pada gambaran mengangkat hadas saja. Dia tidak mengangkat hadas, cuma dia untuk mendapatkan pahala sunat. Kalau kita nak basuh dengan basuhan kedua tu menggunakan air yang dah berubah dengan benda suci, kita guna air teh ke, air yang air gula tadi ke, pun tidak dapat pahala juga. Tak dapat pahala, bahkan dia termasuk dalam bab zalim, iaitu membazirkan sesuatu, meletakkan sesuatu pun bukan pada tempatnya. Termasuk benda yang zalim juga. Kita membazir benda tu tidak mendapatkan kita pahala dan kita guna perkara tersebut.
Okey, termasuk juga kalau kita nak basuh dengan basuhan kedua dan ketiga pada semasa kita menghilangkan najis. Basuhan kedua dan basuhan ketiga pada menghilangkan najis tu, dia tak hilangkan najis, najis dah hilang. Cuma disunatkan kita basuh kali kedua dan juga kali ketiga. Pun tak boleh untuk kita sibah dengan air yang bukan air yang mutlak. Okey. Okey, Allahumma salli ala Muhammad. Jadi daripada empat syarat ni tuan-tuan, yang pertama perubahan dengan benda yang suci, kedua perubahan dengan benda yang larut, bukan benda yang tidak larut, yang ketiga perubahan dengan perubahan yang fahish, iaitu perubahan yang keji, dan yang keempat perubahan dengan benda yang yang boleh dihindarkan daripada air. Maka kalau sesuatu benda itu dia berubah dengan meliputi empat syarat ni, maka dia tidak boleh dijadikan sebagai alat untuk kita bersuci. Sebagai contoh air yang berubah. Sebagai contoh air yang berubah dengan batang kayu ataupun dahan. Maka perubahan tersebut macam mana tuan-tuan? Dia menukarkan menukarkan hukum air ke tidak? Dahan jatuh dalam air. Jadi kita tengok syarat tadi. Dahan benda yang suci. Syarat yang kedua, perubahan tu dahan tu benda yang larut ke tidak? Dia larut tak dalam air? Dahan tak larut. Dahan kan keras. Jadi bila tidak larut, dia telah hilang salah satu daripada syarat. Walaupun dahan tadi menyebabkan air bertukar warna, bertukar rasa dan sebagainya, dia tetap juga kekal dengan sifat mutlak dia. Sebab dahan tu bukan benda yang larut. Dahan bukan benda yang larut. Sebab dia mujawir. Okey, kemudian perubahan dengan sesuatu benda yang disebabkan kita biar lama. Kita biar sesuatu tu dengan kadar yang tempoh yang masa yang lama, dia berubah. Sebagai contoh, air kita letak dalam bekas. Kita letak dalam baldi untuk persediaan kita jika sekiranya tidak ada air. Jadi kita tutup air tersebut. Jadi air ni bila lama-lama kita simpan, dia akan berubah rasa dia. Ataupun akan timbul lumut menyebabkan boleh jadi hijau lah air tadi. Berubah warna dia boleh, berubah rasa pun boleh. Jadi perubahan disebabkan kita tinggalkan sesuatu pada jangka masa yang lama, itu tidak memberi kesan kepada status air tadi. Dia masih kekal dengan air mutlak. Mana kata kalau air yang kita simpan lama tadi, kita buka, kita nak ambil, nak mandi, nak ambil sembahyang dan sebagainya, air dah tak ada lah, ataupun air masih ada dan sebagainya, tetap juga masih kita boleh gunakan dia untuk kita ambil wudu, untuk kita mandi wajib dan sebagainya. Walaupun berubah warna dia dan juga berubah rasa dia. Cuma sanggup tak sanggup ya tuan-tuan. Air bersih tadi kita nak guna air tu, selalunya orang akan bersihkan, orang buang, ambil air baru. Tapi cuma nak kata status air tadi masih boleh digunakan lagi. Okey. Ataupun berubah dengan disebabkan dia lalu pada kawasan bertanah. Sebagai contoh, air sungai. Air sungai kan selalunya kita jarang jumpa air sungai yang warna dia jernih. Jaranglah. Jadi air sungai, kebanyakan sungai ni dia warna dia macam tanah, macam sungai Pahang. Sungai kat kawasan dekat negeri saya lah, asal negeri saya. Sungai Pahang ni warna macam air teh. Jadi disebabkan dia berubah disebabkan tanah yang berada di bawah tu. Jadi perubahan tersebut walaupun dia perubahan yang fahish sehingga hilang sifat air tadi, atau mungkin akan rasa tanah dan sebagainya, tetapi dia bukan benda yang boleh dielakkan. Bukan benda yang boleh dielakkan. Maka dia tidak menjadi masalah. Masih lagi air sungai tadi dikira sebagai air yang suci. Dan juga tidak menjadi masalah, tidak memberi kesan sekiranya perubahan itu berlaku disebabkan tempat laluan air ataupun tempat duduk air tadi, tempat timbul air tadi. Sebagai contoh, tuan-tuan pernah pergi dekat Allahumma salli ala Muhammad, kolam air panas. Di Sarawak tu ada kolam air panas ya? Ada. Jadi kalau tuan-tuan pergi kolam air panas, selalunya kadang-kadang air tadi, setengah tempat lah, dia akan bau macam belerang sikit, bau macam sulfur. Jadi tu tempat duduk air tadi memang ada sulfur dan sebagainya, ataupun benda yang menyebabkan bau dia lain lah. Jadi dia tidak memberi kesan kepada status air tadi, dia masih kekal dengan sifat mutlak dia. Ataupun air yang dia rasa macam masin-masin. Air yang rasa masin dekat bukit, bagi contoh. Air kat bukit kalau kita ambil kan, dia kadang-kadang ada rasa masin disebabkan tempat laluan dia tadi ada garam bukit. Menyebabkan air tu rasa payau dan sebagainya.
rasa sedap lah, kita minum tu rasa sedap, tetap juga dia masih kekal dengan hukum mutlak dia. Boleh kita mengambil wuduk dengan air tersebut. Halal dan istana. Wala bimilhin ma'i, maksudnya apa? Kalau perubahan air tersebut dengan garam daripada laut, pun sama juga. Contoh kita punya garam tu, kan garam tu ada dua, ada satu garam yang warna oranye tu, garam daripada bukit yang orang kata. Garam bukit kalau kita masukkan dalam air, dia boleh menyebabkan perubahan tersebut dikira sebagai perubahan yang fahish, menyebabkan air jadi air garam. Tapi kalau kita gunakan air garam yang daripada garam laut asalnya, walaupun berubah jadi masin, air tadi kekal dengan sifat mutlak dia. Dia beza sebab garam bukit, garam laut dia memang asal daripada air tadi, memang tak ada masalah. Dia berbeza dengan garam bukit. Itu dia punya hukum dia berbeza. Tapi kalau garam bukit ni tuan-tuan, dia memang berada pada kawasan laluan air, tetap juga dimaafkan juga, tidak menjadi masalah. Lainlah kalau kita sendiri yang tambah. Kita sendiri tambah barulah tak boleh. Okey, kemudian kita sentuh sedikit berkaitan dengan perubahan. Tadi kita kata, seandainya sesuatu benda yang suci masuk dalam air, kita ulang balik tuan-tuan. Seandainya sesuatu benda yang suci masuk dalam air menyebabkan berlaku perubahan pada air dengan perubahan yang fahish, perubahan yang bersangatan, maka perubahan dekat sini tuan-tuan, para ulama sebut sama ada perubahan yang takdiri ataupun hissi. Hissi ni adalah perubahan yang kita boleh cerap dengan panca indera tadi. Kalau warna boleh tengok dengan mata, kalau bau boleh cerap dengan hidung, kalau rasa boleh cerap dengan lidah ataupun dengan tangan. Termasuk juga dalam perubahan ini adalah perubahan takdiri, perubahan yang diandaikan. Jadi sebagai contoh, sesuatu yang sifatnya macam air, dia termasuk dalam air yang mutlak yang kurang daripada 2 kolah. Kita ada satu baldi air, kemudian termasuk satu cawan air kelapa. Jadi air kelapa ni daripada segi sifat dia, warna dia sama macam air. Mungkin rasa dia lain lah. Rasa dia lain, warna dia sama dengan air, dan dia punya bau air kelapa ni dia ada bau lain. Mungkin ada bau lain, tapi kelapa mawar dan sebagainya dia bau lain sikit lah. Tapi kelapa biasa selalunya bau sama dengan air. Jadi daripada 3 sifat ni, dia punya rasa je lain. Dari segi warna dan juga bau dia sama dengan air. Jadi bila termasuk satu cawan air kelapa dalam satu baldi air, kita tak nampak perubahan dia, tak nampak perubahan. Jadi para ulama kata kita kena takdirkan perubahan yang berlaku mengikut sifat yang sama dengan air tadi. Sebagai contoh, air kelapa 2 sifat yang sama, iaitu pada bau dia dan juga pada warna dia. Jadi para ulama kata kalau kita nak takdirkan perubahan tersebut, perlu kita gunakan pada sifat-sifat yang sederhana. Sifat yang sederhana tu apa? Kalau pada warna, dengan warna perahan anggur, sama ada anggur itu anggur hitam ataupun anggur warna merah. Jadi perahan anggur tu warna tadi, okey, itu warna, dari segi warna. Dari segi bau, dengan bau delima. Bukan bau delima. Dari segi bau kemenyan serani nama dia. Kemenyan serani yang kita guna tu lah. Ada kemenyan yang boleh, dia macam benda yang boleh bakar dan ada bau dia tadi. Kemudian dari sudut warna, dari sudut rasa delima, rasa masam delima, masam kelat delima tadi. Jadi kalau kita tengok pada air kelapa tadi, yang sama sifatnya macam air adalah warna dia dan juga bau dia. Rasa tadi dah lain dah. Mana kata kalau kita rasa air satu baldi, jadi tak rasa air kelapa. Cuma yang sama apa sifat dengan air tadi, kita kena takdirkan dengan yang kita sebut tadi. Bau dia tadi, seandainya masuk satu cawan air kelapa ke dalam satu baldi, maka kita kena takdirkan bau dia dengan bau kemenyan serani tadi. Seandainya satu cawan air kemenyan serani masuk dalam baldi tadi, berubah tak bau baldi tadi. Ataupun satu lagi, pada dia punya warna dia. Seandainya satu cawan air perahan anggur masuk dalam baldi tadi, berubah tak warna air dalam baldi tadi? Seandainya tidak berubah, macam mana kita nak buat tuan-tuan?
andaian itu hanya kita andaikan saja. Nama dia at-takdiri, kita agakkan saja. Seandainya. Kalau kita tak tahu, kita tanya orang yang tahu. Tapi tuan-tuan, dalam bab kemasukan sesuatu benda yang suci yang sama dia punya sifat dengan air, dalam bab ini hanya sunat saja kita buat andaian. Hanya sunat saja. Setengah orang dia malas lah, dia kata, nak andaikan susah pula, dia kata nak guna je air ni, tidak menjadi masalah, air tadi suci. Sebab tuntutan untuk buat takdir, buat andaian terhadap kemasukan suatu benda suci ke dalam air yang sama sifatnya dengan air, tuntutan itu hanya sunat saja. Sunat saja. Yang saya beritahu ni sunat sajalah. Ada orang mungkin kadang-kadang dia nak begitu teliti dalam dia punya ibadat dan sebagainya, maka dia nak tahu, maka dia buat andaian. Tak perlu buat betul-betul tuan-tuan, just andaikan saja. Samalah juga dengan kalau termasuk dalam air tersebut sesuatu yang keseluruhannya sama macam sifat air. Sebagai contoh apa? Air musta'mal tadi. Air musta'mal kan benda yang suci, Kalau seandainya satu cawan air musta'mal masuk dalam satu baldi, maka kita andaikanlah. Sunat saja andaikan. Kalau kita nak guna terus air tadi, tidak menjadi masalah. Sebab apa? Sebab air musta'mal dia tidak memustakmalkan air, tidak. Dia cuma termasuk dalam bab ni. So kita kata dia masuk dalam bab sesuatu benda yang suci yang masuk ke dalam air. Jadi kalau kita nak andaikan, kita andaikanlah. Sebab air mustakmal ni bau, warna dan rasa semua sama dengan air mutlak. Bau dia, secawan air, seandainya kita andarkan secawan kemenyan serani masuk dalam air tadi, berubah tak? Ataupun secawan air perahan anggur masuk dalam baldi tadi, berubah tak air tadi? Ataupun secawan air delima masuk dalam baldi tadi, berubah tak air tadi? Tu andaian yang sunat sahaja. Tapi kalau contohlah satu baldi air masuk separuh baldi air mustakmal, confirmlah berubah tak? Confirm berubah. Tapi kalau kita nak guna juga air tersebut tadi, tidak menjadi masalah. Sunat saja untuk kita andaikan. Sebab itulah kalau setengah orang yang takut-takut bila dia ambil sembahyang, percikan air mustakmal tadi masuk dalam baldi, takut memustakmalkan air, itu adalah andaian yang salah lah. Air tadi kekal dengan suci lagi. Suci tidak menjadi masalah. Okey. Dia menjadi masalah apabila sesuatu yang sama sifat dengan air tetapi dia adalah najis. Itu menjadi masalah. Iaitu dalam bab tersebut wajib kita andaikan. Wajib kita andaikan dengan sifat yang keras. Sifat yang keras. Ada sifat yang keras yang kita tengok balik. Sifat yang keras apa tuan-tuan? Dari segi bau. Allahumma salli ala Muhammad. Dari segi warna dakwat, dari segi bau dengan bau kasturi, dari segi rasa dengan rasa cuka. Itu wajib kat sini. Kalau satu benda yang sama macam sifat air dimasuk ke dalam air mutlak, tapi yang masuk tu adalah najis. Sebagai contoh, mungkin kita kata air kencing yang warnanya jernih. Air kencing warna jernih. Sebagai contoh, orang yang banyak minum air, kadang-kadang bila dia kencing, air kencing tadi tak keluar dalam warna kuning dan tak bau hancing pun. Jadi seandainya satu cawan air kencing tersebut, tahu kenapa orang tu dikencing dalam cawan, terjatuh ke dalam baldi yang Allahumma salli ala Muhammad, dalam kandungan air yang lebih daripada 2 kulah. Kalau kurang daripada 2 kulah, masuk najis sikit dah menajiskan dah. Tapi kalau lebih daripada 2 kulah, lebih daripada 200 liter, maka wajib kita andai. Sebab aku nak tahu adakah air ini masih lagi mutlak ataupun sudah berubah menjadi air yang mutanajis. Sebab air yang lebih daripada 2 kulah, kalau masuk air, dia akan jadi mutanajis dengan berlaku perubahan. Jadi wajib kita andaikan. Itu wajib. Tapi kalau dalam air, benda yang suci masuk dalam air yang sama sifat dengan air, yang itu sunat saja untuk kita andaikan. Okey. Jelas tuan-tuan? Azan ke? Kita bagi lalu untuk azan, insya-Allah.